Ayah makan. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple sahaja. Betul. Kita nak makan makanan yang viral dekat TikTok disebabkan ada beberapa orang yang request akak makanlah abalone. Okay. Abalone. Apa tu abalone? Okay, so kita beli yang satu box terus. Ready to eat abalone gift box. Dia macam ni korang. Sekejap. Alamak. Yes, satu box macam ni. Harga dia murah ni. Kita beli dalam RM88 lebih. RM88 murah je korang. Okey, dan untuk dalam dia macam ni korang. Dia ada 6 pieces. Nampak. Dia ada 6 pieces. Begitu. Dia ada rasa apa tu? Sekejap, pusing pula kita keluarkan satu-satu Kita keluarkan dulu. Apa? Truffle sauce. Dan juga abalone spicy chili sauce and dry prawn chili. Okay, Ryan sabar tak? Sabar tak? Tak sabar. Pak Su? Tak sabar. Pak Su tak sabar. Caca? Tak sabar. Tak sabar. Masing-masing tak sabar korang. Okey, sebelum kita nak teruskan video ini, nak makan abalone ni, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. Tak tunggu lama, mari kita makan. Dan sebelum tu kita baca doa dulu. Minum dulu. Banyak minum air bagus. Ryan, kena banyak minum air tau. Supaya apa, Ryan? Supaya minumnya dapat besar. Minum banyak-banyak. Okey. Alamak, sakit perut pula. Okey, saya pun minum juga. Lupa dah tu. Minum sikit. So, saya nak rasa yang untuk first, kita akan rasa spicy chili sauce. Tu bagi Pak Su yang itu. Tu bagi Pak Su kongsi dengan Ryan. Ni macam mana kan? Wow, dalam dia macam ni korang. Ada mangkuk. Memanglah ada mangkuk. So dalam dia macam gini. Tunjuk kan gold. Premium. Premium padu. Wow. Boleh buat mangkuk. Mari kita rasa. Boleh buat mangkuk. Oi, terpercik kat muka. Ni. Hai, what is this? Mana sudu? Sudu apa? Mana? Oh, ni yang kecil-kecil punya lah, Man. Cepat makan. Lepas tu suap Brian. Biar tak tumpah. Tak tumpah. Ini kecil-kecil lah. Ini apa? Abalone. Aku belum pernah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Abalone. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap macam ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Makan dengan nasi sedap. Nasi. Sekejap, kita tepikan dulu. Tak ada rasa yang ni pula. Mana yang besar tu Sedap tak? Rasa apa? Kita sedap anak. Bismillahirrahmanirrahim. Air? Satu je. Dalamnya ada satu je. Apa tu? Rambut. Abalone dia dalamnya ada satu je. Why? Abalone. Ya, betul. Ya, saya tak tipu. Abalone satu je. Itu abalone. Sedap kan? Ini sama lah. Itu yang dia ada potong kecil-kecil.
Ni korang. Korang. Sedap macam itulah. Belum. Itu daging ya? Tak tahulah aku Man. Aku pun baru Orang first time. cakap kalau dimakan dia keluar air. Keluar air. Ya. Ha. Sedap. Korang abalone sejenis apa? Aku tak tahu juga. Abalone. Raya nak rasa ke yang? Rasa sikit. Abalone spicy chili sauce. Sedap. Rasa macam apa Raya? Daging-daging kan? Macam daging lembut. Ada lagi lembut. Korang. Dah tak boleh makan dah. Tak boleh makan dah. Tak boleh makan. Tak boleh makan dah. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Sakit. 2 hours later. Kenapa? Caca usik Ryan. Ryan marah lah. Kenapa? Sampai bunyi apa tadi tu? Pus bunyi apa tu? Ryan pukul. Raya pukul kakak ke? Pukul dia. Caca usik dulu. Dia pukul dulu. Dia pukul. Ryan pukul kakak ke? Rasa dulu ya pokok. Rasa dulu. Rasa. Habis. Caca yang usik dulu. Rasa yang sayang. Sama-sama nangis. Sama-sama tak mengalir. Astagfirullahaladzim. Ini bukanlah makan abalone. Ini kebelan lagi ni. Habis. Dah besar jangan nangis. Malu. Mengalah salah satu. Siapa yang salah? Lap. Jangan menangis. Siapa yang usik dulu? Caca. Biar tanya hantu. Siapa yang usik dulu? Siapa yang usik dulu? Ryan ke Caca? Sasa. Ryan? Ryan. Caca lah. Aduh, dah. Tak payahlah gaduh-gaduh lagi. Tak payahlah gaduh-gaduh. Ni kalau tak ada orang yang buat marah, tak adanya Ryan nak marah. Caca usik dulu. Marah lah. Aku sedap korang. Sana. Sakit. Tengok. Entah ni Ryan tak marah. Nah, Ryan nak makan yang ni. Makan cepat. Cepat makan. Pegang. Makanlah. Makan. Pegang. Ni makan dengan nasi sedap. Minta maaf. Minta maaf lah. Ada-ada je. Rahim. Ni abalone kecil-kecil. Sedap lah makan dengan nasi. Nasi sesuai lah. Sedap. Macam daging kan? Ada tak? Belum lah. Yang ini kecil-kecil. Yang Ryan punya paling besar. Satu. Kuahnya. Apa keluar air? Siapa buat? Apa buat keluar air? Ingat bakso. Sakit ke kena tampar? Merah ni. Ryan tanpa kakak. Jangan usik adik. Biar Adik marah kan? Caca usik Ryan. Caca naikkan marah orang. Nanti bila orang marah Caca tak terima. Betul lah. Jangan usik Ryan. Ryan bersabar orang yang tadi dah marah dia dah. Kali tu turun kacau. Kuat siapa? Dia terus. Marah betul Ryan dah ni. Macam tu. Ada usik. Ryan kadang marah, dia kadang tak marah. Datang marah macam itu Ryan. Sekali lepas Ryan. Makan jangan usik Ryan tau. Kan? Ryan baik kan? Sini muka. Caca jangan usik Ryan. Ryan baik. Lepas tu nak bagi berapa makan untuk abalone ya? Abalone ni boleh lah 6-10. Nah, Ryan? Kalau makan dengan nasi 10-10. Siapa 100? 10. Ryan dapat abalone yang besar tu orang sedap. Caca? 1,000. 1,000. 1,000. 2,000.
Nak lagi lah. Nak lagi? Habis ke? Tak biar nanti bagi naik rasa. Ni. Belum buka makan. Ah, Belum makan. Oh, cita sos. Sedap. yalah tak yalah. RM88. Ni sama lah yang ini dried prawn chili sama je. Pedas sama dengan itu. Tu kalau Caca nak yang besar tu yang hitam tu, black pepper. Makan semua. Mantap lah. Makan semua. Mantap. Mantap. Oh, dia nak cita sos. Cita je lah. Dah lah Makan semua. tadi tu sedap. Tunjukkan kau kotor aja. Makan semua. Janganlah kotor baju. Makan elok. Makan slow-slow nanti tercekik, bahaya. Dah habis Ryan dah. Habis. Pemenangnya adalah Baby Ryan nombor 1. Karena Caca kalah dengan Baby Ryan. Kau ni semua nama orang. Aku tengok kau kan. Kan betul menang. Tengok habis. Sebab suruh kak. Mana yang buat Caca? Kau bawa dulu kan. Bila masa aku buat? Kau yang bawa dulu. Udah aku yang makan dulu bukan kau. Okey, tanya mama siapa menang. Biar basuh. Kenapa menang? Caca. Baby nombor 1. Kau yang ni macam itu. Kau ni suka buat keributan lah. Pak Su dia memang Nombor 2 adalah Ryan. Okey korang. So kita pun dah sampai dekat penghujung. Balik tak abang. Tak apa. Balik untuk abang. Kau ada satu je lah Ryan. Ada satu, ambil Ada yang satu tu, ambil banyak. yang satu lagi. Satu lagi. Ambil yang itu. Ya. Taruh. Ambil ni. Ryan ambil itu. Itu ada banyak. Okey korang. So kita pun dah sampai dekat penghujung Rancangan. Tunggu dulu. Kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Nita sampai habis, terima kasih. Kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel Nita, semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah SWT walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video yang lagi menarik. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan Jumpa lupa lagi. try Abelard ready to eat ni tau. Sedap.